Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 15 September, hari Isnin. Hari yang ketiga kami memulakan pelayaran sejak daripada 13 September. Hari yang kedua kami berlabuh di sini menunggu tim konvoi daripada Tunisia dan Spain, dan alhamdulillah difahamkan tim Spain yang berlabuh di Tunisia telah pun bergerak pada hari ini. Kami di sini sedang bersiap sedia untuk bersama-sama dengan tim konvoi Flotilla untuk berlayar merentas Laut Mediterranean ke Gaza. Apa yang penting adalah doa kepada semua untuk kami dapat berlayar sejauh mungkin untuk terus ke bumi Gaza. Telah lebih daripada 700 hari genosid sedang berlangsung. Pembunuhan demi pembunuhan, pengoboman demi pengoboman, dan tambah menyayatkan hati, keadaan menjadi lebih parah, kebuluran yang sedang melanda. Sejak Ogos hingga kini telah lebih 400 jiwa yang terkorban disebabkan oleh kebuluran. GSF, Global Sumur Flotilla, ini adalah merupakan salah satu usaha kita untuk memberi tekanan kepada rejim, kepada dunia untuk meruntuhkan sekatan. Buka koridor bantuan kemanusiaan agar JSF boleh memberi bantuan kemanusiaan melalui jalan laut. Di samping itu, buka bantuan kemanusiaan melalui jalan darat untuk kita bersama membantu penduduk Palestin di Gaza. Jom bersama-sama kita berdoa. Jom bersama-sama kita gelombangkan misi Global Sumur Flotilla ini. Kerana kami hanyalah duta rakyat Malaysia yang berada di atas bot, di atas kapal ini, membawa suara anda sekalian, membawa solidariti anda sekalian untuk kita bersama-sama memberi tekanan kepada rejim menghentikan genosid, buka koridor bantuan kemanusiaan. Nur Azman bin Ishaq, 15 September, Sicily, Itali. Allahu Akbar.